Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TVPSS Sarjana. Hari ini SMK Sri Sarjana mengadakan majlis pengumuman keputusan SPM 2025. Ayuh kita saksikan suasana pada hari ini. Kayak kerja je. Assalamualaikum, hari ini saya bersama Zulaika iaitu bekas murid sarjana yang telah mendapat straight A. Okey Zulaika, apa perasaan anda setelah mendapat straight A? Perasaan saya sangat gembira dan saya berharap dengan keputusan ini saya dapat melanjutkan pelajaran dengan lebih cemerlang dan lebih tinggi. Okey, Zulaika, apa tips-tips awak untuk dapatkan straight A ni? Tips saya selalu buat latihan and fokus dalam kelas, especially kalau ada benda-benda yang tak faham tu boleh terus tanya cikgu and selalu study setiap hari lah. Okey Zulaika, terima kasih. Itu sahaja buat interview kali ini. Jumpa lagi. Hello, hari ini kita bersama dengan Kaishun iaitu bekas murid SMK Sri Sarjana. Okey Kaishun, hari ini saya nak tanya, apa perasaan awak dapat straight A dalam SPM? Sangat gembira, memang sangat gembira. Okey, seterusnya saya akan tanya, apa hala tuju awak lepas SPM ni? Setakat ni nak nursing, nak study nursing. Oh, okey. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Kaishun. Hello, hari ini kita bersama dengan Goy Lungze iaitu bekas murid sarjana yang telah mendapat straight A. Okey Lungze, apa perasaan anda dapat straight A dalam SPM? Saya berasa sangat puas dengan result saya sebab saya boleh dapat full scholarship. Okey, apa tips anda study untuk result macam ni? Untuk dapat result macam ni, saya kena buat lebih banyak latihan dan waktu malam saya tak tidur. Okey Lungze, okey tu je. Okey, harap you dapat pergi lebih jauh dengan result ni. Okey. Terima kasih. Tahniah buat semua pelajar yang telah berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Buat pelajar yang tidak mendapat keputusan yang cemerlang, jangan putus asa. Rezeki masih terbentang luas di luar sana. Okey, itu saja buat episod kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye.